So pagi ni aku nak bersihkan kawasan rumah ni, semua ni. Aku nak potong rumput ni dan potong pokok tu semualah. Kau tengok ni, dah 3 bulan tak balik macam ni lah rupanya. So tu dah tebar dah. Aku takut nak pergi sana sebab tak tahu, kita tak tahu apa dalam semak tu. Sebab biawak memang banyak. Okay, aku nak clearkan semua kat sini. Okay, yang satu lagi dekat sini. Banyak gila ni. Aku nak bersihkan semua sini dengan sini. Semak gila dia. So boleh dikira dalam 2 jam lah bersihkan benda ni. Okay, so nak potong semua pokok-pokok. Aduh, 3 bulan tak balik macam ni. Ni nak potong semua kat sini. Okay, okay, dekat sini pula ni kena clear semua balik. Okay, rupanya nak potong, clearkan pokok-pokok. Aku tak tahu pokok apa benda ni. Ini pokok pisang dari dulu sampai sekarang besar tu je. Daun aku dah buang, bersihkan. So bersih lah sikit daripada tadi kan. So nanti nak buang daun-daun kecil-kecil macam yang ni pun aku nak clearkan semua. Okay, ni daun tak boleh nak buat apa lah. Sebab pokok ni ada. Ni pokok jambu merah tu. Ni banyak keluar. Yang ini pokok manggis. Buah dia ni buah manggis lah bro. Saya tahu memang tak dapat nak makan lah sebab tupai yang makan dulu. Manggis banyak. Ni pokok berbuah. Cukup banyak buah dia. Itu buah manggis ni penuh. Nampak buah ni.
Okay, ni Faiza ikut aku ni. Betul tak? Okay, ikut. So kita dua buat ni je. Ha? So aku dengan Faiza lah buat. Angka dia tidur. Boleh kacau dia lah. So ini lah. Okay. Tengok macam mana. Oh gila. Pokok buang dulu. Ha. Mesin nanti tahu dulu mesin. Buang rambutan ni sikit je. Ha. Buang rambutan guys. So I nak rasa dulu yang ni. Yang ni dah boleh petik dah. Sayang ah. Ni tupai banyak makan lah. Jatuh banyak Ha? Kecil-kecil ada jatuh. Itu betul lah. Tupai banyak ah. Kalau tak tupai, tikus. Ingat talu apa? Ini pun ada. Banyak. Ini satu. Hah? Satu biji. Ni I baru beli tau. Oh, itu baru. Ha? Buah kuih ni guys. Besar. Dah masak. Dah masak ni. Buah nangka banyak gila. So buah kedondong pun ada. Ni belum boleh makan lagi lah, mak muda lagi kan. So at least dia ada berbuah lah. So kalau dia dah potong semua ni, nanti boleh lah.
So kat sini yang ni boleh ambil. Ini dah masak lah. So nanti ambil lah. Okey. Nak burung. Jatuh ke? Sarang. Tengok. Burungnya sarang. Tuh, ada burung. Tuh, kecil-kecil. Oh my god. Dalam drone. Macam mana ni guys? Baby ya dia. Ada baby burung ni. So Peza, jangan potong ni lah. Jangan buang. Jangan buang ni. Avocado tu. Hah? Avocado. Pokok avocado ah? Ya. Okey, jangan potong ni je lah. Ya. Biar dia membesar kat situ. So guys, ada anak burung tapi ni Dia. saya tak potong lah pokok ni. Okey. Nanti kau hati-hati lah kat sini ni Peza. Sebab tak boleh nak bunuh dia. Dia pun nak hidup kat. Ada berapa ekor tu? Ada 2 ekor lah Peza. Ya. Ada 2 ekor. 2 ekor. Itu. Ini macam burung. Geng. Ni buah ni orang Thailand suka makan buah ni. Dia buat ulam ni. Dia ada masam. Buah ni memang masam. Tapi aku tak tahu apa nama buah dia. Okey. Tapi ni belum masak lagi lah. Kalau dia masak dalam warna merun. Ini belum masak lagi. Okey, ayam masak. Macam ni. Macam ni dia dah masak lembik. Lembik. Ada jus. Bau kuat lah. Bau ke? Mana ada mati kucing tu. Dah tadi ada biawak bawa balik bawa Oh, bewak. bangkai, mungkin dia dalam parit tu lah Peza. Baik. Kena pakai mask sebab ada biawak bawa bangkai kucing. Busuk. Ini memang busuk. Bangkai kucing. Nah, ni yang dah masak. So, aku tak maulah makan. Manis lah bau dia. Manis lah bau dia. Bau manis. Ni kita orang panggil buah buah letop. Aku tak tahu panggil buah apa. Okey. Kalau dalam bahasa aku tak tahu panggil dia apa. Tapi yang ini buah letop. Boleh makan. Dulu aku makan benda ni, tapi aku sekarang tak maulah makan. Okey. Ada perubahan. Sebab kita potong yang kayu yang macam ni, yang pokok yang kecil-kecil besar macam ni. Sebab tu mesin tak boleh nak potong lah. So potong sikit. So nampak clear kan. Lagi mesin buat. Kuat betul bau bangkai tu. Aduh. Yang ini dulu pokok kuini. So dia jadi lubang. Aku rasa ni biawak korek tempat dia tinggal. Benar. Aku rasa ni tempat biawak membiak. Aduh.
Pening kepala aku dengan biawak ni. Tapi tak apa. Jangan bunuh dia. Dia adalah penjaga. Lebih baik ada biawak daripada ada kucing. Biawak bagus. Tu ada 4 biji buah kuih ni. Dapat 4 biji. Boleh lah. Ni 2 biji ni dah boleh makan dah. Ni punya pokok. Rasa ni dulu lebat ni. Sebab kita yang buang sini dulu. Kena potong semua ni. Okey. Kita kumpulkan satu tempat, letak ke depan. So nanti telur kita ambil. Ni yang nak clear kawasan ni tu. So ni kita nak clear semua kawasan. So okey lah. Kawasan ni susah nak cakap ni. Ni macam mana aku nak buat. Aku nak clear semua ni. Okey. Banyak gila. Ni yang di belakang ni. Aduh. Ni buah pun ada ni. Clear dah ni. Dah buat. Potong ni dah tak ada apa dah. Habis. Tadi penuh je tu. Ni sekarang jam pukul 2. Sambung balik lepas makan. Terus kena pakai mask lah. Ayo busuk bisa bangkai kucing. Biawak bawa. So ada buah sikit. Buah rambutan atas tu. Ya. Tapi belum masak sepenuhnya lah. Tak tahu lah apa. Banyak lagi. Okay. Tak balik. Okay. Tu Faiza tengah ni second. Tadi kita orang buang apa tu, potong yang kecil-kecilnya. Okey guys, ni siap dah. So ni lah. Nampak lah rumah sikit. Kan macam ni okey lah. Banyak tempurung kelapa.
Ni okey lah. Okey. Sebelah sana belum kan Faizal? Ya. Ni belum. Faizal guna mesin. Kalau aku buat ni memang 3 hari baru siap. Aku buang rambutan. Adalah masak sikit. Sebelah tu aku suruh jiran ambil lah. So aku ambil. Sebelah ni jiran ambil. Sebelah ni aku ambil. Ni aku punya, ni jiran punya lah. Aku suruh dia ambil. Ni pun buah kuni pun sama. Dia ada buah dekat atas tu. Adalah 2-3 biji. Sebelah tu jiran ambil. Sebelah ni saya punya. Okay. Ni nanti aku suruh Faizal buat. Aku suruh dia datang untuk potong, tolong aku. Okay, ini Faizal dah buang lah. Ni buah kuih ni banyak dah jatuh. Jatuh. Buah jatuh, banyak buah. Banyak gila buah. Yang ni buah aku nak naik ni. Ni pun banyak buah. Okay. Daun-daun ni aku nak bakar tu dekat situ. Letak kat sini, satu bakar. Nampak? Siap. Boleh. So boleh. Tinggal ni je. Dekat sini buang daun-daun je lah. Dekat sini belum lagi lah. Nanti lah next time baru buat ni dengan ni.
Panas gila. Bakar je kat sini. Okey, kawasan ni daun dia biar macam tu je. Pak dia kering. Kawasan ni. So ni nanti tarik balik lepas ni habis. So yang ni pun sama. So yang ni tak payah nak bakar. Biar dia kat sini. So dia bila dia kering bolehlah kutip balik. Kan? Ni dulu pokok kelapa tu ada banyak. Apa ni? Buah kelapa ni. Stupid ni. Okay. So bersih dah rumah. Sini bolehlah parking kereta. Kereta. Busuk gila. Bangkai kucing. So Feza nak kutip daun ni sini. Dia kata dia nak kutip. Okey lah. Ya, ni dia nak kutip nanti. Bakar kat sana. Kat sini dah siap. Cuma yang ni aku nak clearkan dulu. Ambil ni. Ini tak apalah. Ni semua dah siap. Okey. Ni buah. Tak tahu apa buah ni. Yang tu pokok ni. Yang tu Feza tengah potong pokok. Tapi buah ni masam. Ni pun dah besar dah. So tak boleh letak situ. Panas. So dia bentuk macam ni, dia dah masak lah. Tahu macam mana rasa dia. Tak ada bau apa pun. Tapi at least dia dah masak lah. Okay. Habis. Ni tak boleh bakar kan? Tak boleh bakar.
Iya. Hah? Dia banyak nanti. Mana? So, habis. Inilah. Nampak dah kemas. So, dah habis. Sini pun dah clear. So, semua daun-daun kering tadi aku letak dalam ni. Tak dekat sini dah bakar.